Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat, anak-anak Tok Abah, dan semoga pagi ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki, amin. Pagi ni kita nak masak apa Tok Mak? Pagi ni dah sekian lama dah Tok Mak kata orang tak masak lauk kegemaran Tok Baba ni. Hari ni Tok Mak nak masak ikan mayong masak asam pedas. Ya, lama tak makan ni sekali. Terasa itulah. rindunya tu. Ya. Bahan-bahannya dekat sini Tok Mak letak dua biji bawang besar ni yang sedang. 2 biji bawang besar yang sedang, sinci halia, sinci lengkuas, dan juga ni kecil-kecil ni Tok Mak cakap sinci jugalah kunyit hidup, 6 ulas bawang putih, 2 batang serai dan 2 biji tomato ni nanti kita belah 4 masuk dalam tumisan. Dan juga ini lada kering, jangan lupa. Kalau tak ada lada ni tak jadi pula asam pedas. Semangkuk asam ni lada kering yang Tok Mak tengah rendam ni dengan air, dan juga semangkuk daun kesum. Itu saja. Ini ikannya. Nanti kita tengok kesudahannya. Sahabat, jom kita masak. Okey, ni Tok Mak dah mulai nak menumis. Kita masukkan dia bawang putih dulu. Tuk bawang putih tu sampai dia apa? Agak naik bau sikit lah, dia macam kekuningan. So, kita masukkan serai 2 batang. Dah lama tak makan mayung. Macam ni dah agak macam kekuningan ni. Minyak dia pun dah berbau bawang putih kan. Baru kita masukkan bahan yang nak di blender tadi tu. Okey. Ni proses dia ni memang proses kita main lenting-lenting lah dengan dia untuk nak menumis sampai sampai lada tu garing dan pecah minyak. Barulah kita taruh bahan yang lain. So, kita tunggu sampai dia garing ya. Macam ni dia dah mulai dah nak letup-letup. Kata orang sepatah kalau masak asam pedas ni macam ni lah. Beranilah kita bermain dengan lada. Ni kejap lagi kita berperang lah dengan dia ya. Lama nak tunggu proses kering ni. Tok Mak tak nak dia meletup. Tok Mak pakai penangkit ni. Okey. Nanti kita tunggu sampai dia garing. Ni dia dah mulailah nak berperang dengan Tok Mak ni. Lada ni. Inilah yang pecik-pecik dekat tangan ni. Oh ya. Sampailah macam ni. Minyak dia dah naik kan. Kita tunggu lagi sekejap ya. Minyak dia dah pecah dah. Ni Tok Mak slowkan api. Kalau tak slowkan api dia kuat yang moncik. Sedap bau dia pun. Kalau ikut kepada arwah mak, Tok Mak, kalau nak masak asam pedas ni memang lama proses nak menumis dia punya apa tu, sambal dia.
Lagi lama lagi sedap. Kalau lagi banyak kita masak, lagi 2 jam lah kita nunggu nak mengeringkan dia punya sambal gitu. Okey, kita dah tengok dia dah betul-betul garing. Minyak yang pecah tu pun dah merah tua. Kita masukkan bahan yang lain lah ya. Kita masukkan air asam dulu sikit. Okey. Mana Tok Baba ikan Tok Baba? Okey, kita boleh masukkan. Masukkan ikan Bismillahirrahmanirrahim. Tambahi lagi ya. Air asam lagi. Kalau pekat kita tambahlah air lagi. Untuk mak kalau masak asam jawa pun taruh, air asam jawa dan asam keping pun Tok Mak masukkan untuk keping. Okey. Kita masukkan serbuk rasa, garam. Okay, ni Tok Mak masukkan garam, serbuk rasa, sedikit gula, jangan banyak-banyak. Ini kita tunggu dia mendidih. Siap. Masukkan daun kesum, tomato. Ya. Setelah masak asam pedas ni memanglah kita berperang dengan dia. Bila nak mendidih tu kita masukkan daun kesum. Inilah yang sedap. Ya. Bau asam pedas. Menaikkan selera. Dari jauh dia punya bau ni. Apa tu? Jauh macam Tok Baba Okey, kita biar dia sampai mendidih, nanti kita masukkan tomato. Okey, ni Tok Mak nak letakkan tomato. Okey. Ini kita tunggu dia mendidih dah sekejap lagi. Baru boleh padamkan api dan kita boleh hidangkan.
Okey, asam pedas pun dah mendidih. Untuk mak semua dah siap, dah masukkan. Okey. Dah boleh. Hidangkan Matikanlah. Okey sahabat, nanti kita hidangkan. Okey sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan untuk pagi ni. Asam pedas mayong dari Tok Abang dan Tok Mak. Hari ni kita makan asam pedas mayong. Okey sahabat, jemput makan semua. Assalamualaikum.